Dan tentunya saya harap pertemuan dengan Presiden Donald Trump, kerana ini di kemuncaknya, kerana kalau ada penyelesaian yang agak berkesan walaupun tidak sepenuhnya memuaskan kita, tetapi yang kita minta yang awal sekali, hentikan serangan ganas ke atas Gaza Palestin, jamin kemerdekaan mereka sebagai negara yang berdaulat, kemudian segerakan bantuan kemanusiaan, perubatan ke Palestin, khususnya Gaza. Dan ini bagi saya ada mengapa kita katakan hubungan dengan negara-negara Barat juga, Arab, rantau, itu penting, termasuk Amerika Syarikat. Jadi saya harap seperti mana harapan rakan-rakan kita yang di medan juang, tak sama dengan celoteh-celoteh kita di sini. Orang di medan juang faham apa makna merundingan, dan gesaan atau desakan supaya pimpinan dunia, khususnya Amerika Syarikat, itu terima kenyataan dan tuntutan masyarakat dunia.